Kami dirogol, dicabul, disuntik ubat yang tidak diketahui. Kata-kata geng-geng perempuan yang ikut sumut. Hari tu, masa awal-awal tu, aku dah buat video habak. Dah. Perempuan jangan duk pi. Tak ada kepentingan apa, jangan duk pi perempuan. Biar jantan saja yang pi. Lepas tu hampa doa pula kat media sosial. Dia cerita lagu tu, lagu ni, lagu tu, lagu ni. Tu 3 orang tu nasib baik balik mai pasal kapal rosak. Dah duk kata dah jangan duk pi. Duduk rumah jaga anak. Bagi tarbiyah kepada anak. Bagi didikan kepada anak. Gagah nak duk pi. Bila pi hampa tengok jadi macam mana? Kena rogol. Kena cabul. Disuntik pula ubat yang tidak diketahui. Biar jantan saja pi. Biar laki pi. Cerita dia geng. Ramai mana laki yang daftar nak pi. Mereka tak bagi pi. Mereka pilih orang-orang mereka yang tertentu saja untuk pi. Sebab tu untuk Sumut 2.0 ni aku tak apa nak sokong. Bukan kata nak sokong macam mana. Yang kali pertama mereka pi tu aku bagi sokongan penuh. Pasal apa? Kita belajar daripada yang kali pertama pi, kali kedua. Orang duk cakap banyak dah untuk kali kedua ni. Yang perempuan yang pi tu jadi masalah. Pasal daripada kali pertama tu macam-macam mereka kena. Tengok bila mereka balik mai. Tengok bila mereka keluar. Apa yang kenyataan media keluar. Kena rogol, kena cabul. Hak tu ke yang hampa nak pi? Nak kena rogol, nak kena cabul ke yang hampa duk pi sangat tu? Kan? Ni aku buat balik. Sambung balik hari tu. Ni perempuan ni jangan duk gatai. Kalau orang tua kata apa tau. Orang tua dulu kata apa? Gatai biji. Tak payah duk gatai biji nak duk pi. Duk rumah. Dah ada laki, dah ada anak. Duduk rumah. Jaga anak, jaga laki. Kalau nak pi sangat biar laki yang pi. Kita orang puan jaga rumah, jaga anak. Tak perlu pi pun tempat macam tu. Kalau betul lah nak kejak syurga. Bukan macam tu cara dia. Nak kejak syurga duduk rumah. Taat kepada suami. Jaga anak-anak. Dengar apa yang suami cakap pun boleh pergi syurga. Bukan macam tu cara dia nak ligai syurga. Maaf lah isu ni panas sikit. Pasal apa? Hampa bawa keluar kenyataan. Dah kalau hampa tak mau bagi orang kecam. Hampa jangan nak cerita apa yang jadi. Panas.